Bau kena. Seorang lelaki warga emas maut manakala dua yang lain cedera apabila kereta dinaiki mereka terbabit nahas dengan lori 10 tan berhampiran hentian rehat dan rawat RNR Puncak Titiwangsa, Jalan Raya Timur Barat JRTB, Creek Celi pada tengah hari semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, Sabar Rozi Nur Ahmad berkata, nahas itu membabitkan. Kereta Proton Persona dinaiki 3 individu berkenaan dengan lori 10 tan terbabit. Menurutnya, panggilan diterima sekitar jam 1.02 tengah hari dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Greek digerakkan ke lokasi kejadian itu yang dianggarkan sejauh 70 km daripada Balai Bomba. Seorang warga emas berusia 70-an yang berada di tempat duduk penumpang hadapan mengalami kecederaan serius pada bahagian kaki, manakala dua yang lain masing-masing membabitkan lelaki yang memandu Proton Persona itu serta seorang wanita di tempat duduk belakang hanya mengalami cedera ringan. Mangsa wanita di tempat duduk belakang bagaimanapun turut mengadu sakit di bahagian dada dan dia hantar ke Hospital Greek. Rawatan awal diberikan kepada kedua-dua mangsa yang cedera. Menurutnya lagi, mangsa warga emas yang tersepit dikeluarkan oleh anggota bomba sebelumnya kemudiannya disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bau kena. Sepik.